Assalamualaikum. Hari ni kita ada kereta Embok ni. Embok ni hari tu sehari nak raya tu mari ambil. Lepas tu kita tak ada nak buat gapo-gapo sebab dia nak buat raya dulu. Hari ni dia mari hantar balik kereta dia. Kita akan proses untuk pergi tacak. Lepas tu kita akan polish detailing. Suppose sekali lah. Hak kereta ni hak kita buat dah sebelum kita deliver ni kita siap-siap habis gapo dah. Tinted pun kita tinted dah. Kira hak benda simple-simple lah. Sikit lagi polish dengan tacak. Tacak pun dia tak banyak kereta Recon ni mari ni. Kita tacaknya hak sikit-sikit gini lah. Lepas kita tacak tu kita akan hantar polish. Kita nak ayak ni. Gua putih kereta bagus apa? Meh, kat pacar motor Recon. Meh, nak tengok. Backfire Z 2023. Oh, tak ada so lagi. Kita ada Alphard 2023. Ni okey nak bagi tengok dah ni. Bagi test dah ni. Minta jadi dah. Apa-apa? Lancar. Teko kita ada mana? Ni kita ada kat Infinite Auto Spa. Kita nak mari polish Embok sebelum kita deliver dah. Meh ikut. Tengok siapa kat Infinite dia pakai rumah selalu. Ni kita ada dengan Incah Infinite kan? Ya. Kereta kita ni memang sebelum deliver skala dengan Infinite sama dah. Ya. Kalau apa package yang kita ambil kalau kita mari atas sini? Okey, biasa kalau package yang pacar dengan kita, pertama sekali dari segi detail wash lah. Makna pak ring apa kita akan sabuk. Kita akan cuci detail bawa daun pisau apa semua. Engine pun kita akan cuci detail. Body apa sudah cuci kita akan jalan ke 3 step polish lah. 3 step polish sudah tu kita akan apply protection spray coat. Satu untuk part interior pun kita bagi sekali. Kita bagi sekali basic detailing lah. Maknanya untuk part kulit situ, dashboard dan juga seat, kalau seat leather kita akan apply dia punya treatment lah. Ubat treatment untuk nak jaga part leather, nak jaga part plastik. Gitulah kalau memang pacar tapak kita sebelum dia deliver. Kalau nak mari atas kereta sini memang buat hati. Okay, untuk Embok ni last step dah sebelum deliver polish dengan detailing tu kita selesai dah. Kita buat kat Infinite mari ada video tu. Boleh tengok lah. Kereta ni memang kilat terbaik. Ni untuk dari segi luar Rigi yang kita bagi untuk customer. For service pun kita bagi, tinted kita bagi, minyak kita bagi, semua kita bagi. Kira ni last step sebelum deliver tu detailing full sekali dengan engine. Kalau kita tengok dalam, mari kita tengok dalam. Ni hak dalam hak kita buat interior dah. Boleh tengoklah condition dia. Hak ni hak kita buat ubah comel-comel, buat dressing di dashboard semua. Lepas tu dia kapet-kapet dia basuh. Memang kita ni sampai kita puas hati. Kita puas hati baru kita lepas ke customer. Kereta ni bukan dari segi apa kita polish kelak laga apa lah, cuma kan dari segi engine apa kita berhenti. Lepas tu kereta ni lagi baru ni dua dia nak suruh kita tukar ring, tukar spring apa, cuma kan tak ada masa nak buat. Jadi kita lepas ke ini dulu, mungkin takut
mana juga ya. Lepas tu ambil video pulak nanti nak tukar kereta, kita buat video besar lagi. Lepas tu video ni bukan cara-cara orang ni. Lepas tu beri sobek kereta. Kalau kita panggil sobek kereta. Tengok dia panggil kereta gapol. Kereta tu pun baru lepas sobek tu. Dia berapa? Mana nak jadi kereta, boleh mari kat Pacang Motor Riko, banyak stok dah kita masuk ni. Berapa Roger?